So, Assalamualaikum guys. Selamat kembali lagi di channel YouTube aku, Jai Will Do. So, korang yang first time, jangan lupa tekan button subscribe kat bawah ni untuk dapatkan notifikasi awal tentang video baru aku. Okay guys, so untuk video kali ni bukan penukaran aksesori and bukan berita baik lah. Video kali ni aku nak sembang berkenaan 5 punca ataupun 5 sebab motor LC 135 korang susah start. Benda ni sebenarnya aku dah camar daripada itu, sebab aku dah try tukar aku punya regulator ataupun rectifier dekat belah kanan tu. Aku dah letak gambar kat sini. So aku dah tukar. Benda tu function dia, kalau benda tu rosak, lampu motor korang akan malap ataupun terbakar, sebab benda tu function dia untuk tapis voltage lah. Tapis voltage berlebihan encas bateri korang. Kalau benda tu rosak, maknanya kalau korang bawa laju RPM tinggi, mana voltage akan tinggi lah, and akan membuatkan mentol korang cepat terbakar. So aku dah tukar benda tu. Okay lah setakat ni. Tapi dia jadi balik bila aku dah tukar. Bateri aku dia tak cas. Dia tak cas masuk. Aku masuk bateri baru, dia out. Bateri baru, dia out. So aku dah banyak kali dah pergi cas. Memang dah pening kepala aku lah. So aku rasa punca dia adalah coil magnet. Coil magnet aku dah out duk. Sebab hari tu aku nak try dulu. So aku tukar regulator dulu, sebab coil magnet aku rasa macam boleh pakai lagi. So ni dah nampak simptom dia, bateri aku tak cas. So mungkin coil magnet lah. Sekejap lagi kita buka lah, kita tengok coil magnet dah terbakar ke, boleh pakai lagi. Tapi kalau dah boleh pakai lagi pun aku tukar je lah, sebab aku dah beli yang baru ni, original daripada Yamaha. So guys, okay, 5 punca LC 135 korang susah start adalah first, rectifier. Macam aku cakap tadi, yang belah kanan, dekat cover set belah kanan belakang tu. So kalau benda tu dah rosak, maknanya bateri korang akan tak dicas lah. And lampu korang akan kerap terbakar. So korang kena tukar. Korang nak tahu rosak ke tak, korang try start motor and try dalam 1 minit pegang benda tu. Pegang rectifier tu. Kalau panas, maknanya dia elok lagi lah. Kalau dia sejuk ke, maknanya dia dah rosak lah. So korang kena tukar. So point yang kedua adalah fuse lah. Fuse, dia boleh jadi fuse korang putus, sebabnya ada sebarang wire positif ke wire negatif ke, dia touch dengan apa-apa wire lain ataupun touch dengan body, dia akan short lah. So bila short, fuse akan putus lah. Fuse putus makna starter tangan tak boleh pakai. Dia akan susah start lah. So tu yang kedua. So point yang ketiga adalah bateri korang lah. Bateri ni, kalau bateri korang dah low, memang akan susah start lah, sebab tak ada current. So bila bateri korang dah low, lampu N kat meter semua akan jadi malap. Horn pun tak ada. So korang kena tukar bateri tu. Biasanya bateri ni dalam setahun 2 tahun je tahan, kalau bateri baru kan. So korang kena tukar bateri. So yang keempat adalah carburetor. Ni carburetor ni subjektif. Ni korang kena set sendiri, sama ada main jet atau pilot jet korang tak tune, ataupun carburetor tu sendiri yang tak tune. Sebab kopi lah. So point yang kelima ni, yang ni point yang aku nak point out dekat korang adalah coil magnet lah. Coil magnet ni fungsi dia mengeluarkan tenaga elektrik lah daripada motor. Daripada putaran enjin ni, dia keluarkan tenaga elektrik lah. So bila benda ni rosak, bateri korang akan tak dicas lah. Tak kisah korang bawa motor lama ke apa, bateri korang akan low juga. Dia takkan dicas. So simptom dia macam tu lah. So korang nak tukar coil magnet ni, coil magnet dia belah sini, belah kiri. Belah kiri. So korang kena buka lah skru ni semua. Nak senang kerja, korang buka lah cover set ni belah kiri. Buka skru ni semua. Skru dia aku rasa semua sama je, kecuali 2 ni, skru starter. Skru starter ni je yang panjang. So korang boleh marking lah. Yang lain semua sama kan, panjang rasanya. And pedal ni korang kena buka agak. So jom kita buka. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I
do, so instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time. So kita dah pasang yang baru punya, dah ikat semua ketat-ketat. Jangan bagi longgar, ikat ketat-ketat. So macam aku cakap tadi, korang jangan lupa belah sini ni, dia punya getah ni korang kena letak sikit lah, gambar sikit keliling ni. Lepas tu baru boleh masuk dalam ni. Kalau tidak, nanti minyak hitam korang leaking. Kalau tak letak, baik korang letak lah. Tak payah nak buat 2 kali kerja kan, leaking kena buka balik. So letak sini and baru masuk dalam ni. Okay guys, tune. These skies have a different light. Why noise that keeps me up at night? I can't help but think back to you. I wish that I could find a face that I would recognize. I replay the memory of you. It's been hard, you know I wanted to stay caught us off guard, but there was no other way.
So guys, okay, dah boleh start macam biasa balik. Dah okay. So jom kita try start. Sekali je. So okay guys, jangan lupa like, subscribe, share dan komen. See you guys in the next video. Peace out. Ciao.